Hai Top CBN, pernah tak korang terfikir macam mana nak seludup emas bernilai 44 juta ringgit atau berlian berjuta-juta masuk dalam kapal terbang? Jawapannya, memang tak boleh lah. Tapi percaya tak, ada je orang yang berani cuba buat benda gila ni. Dari kucing yang menyelinap naik kapal terbang hingga kura-kura diserut dalam burger. Jom tengok cara-cara pelik yang orang guna untuk seludup. Kucing pengembara. Kalau korang ada haiwan peliharaan, mesti faham betapa susahnya nak berpisah dengan haiwan peliharaan korang tu bila kena pergi jauh dan dalam tempoh yang lama, kan? Tapi ada seorang lelaki Rusia bernama Mikhail Galin yang sanggup buat apa saja untuk pastikan kucing kesayangannya itu ikut terbang bersamanya di syarikat penerbangan kegemarannya, iaitu Aeroflot. Mikhail Galin ni pelanggan tetap Aeroflot. Siap kumpul 370,000 poin penerbangan lagi. Tapi dia hilang semua mata ganjaran tu gara-gara satu kejadian. Sebab nak bawa kucingnya yang bernama Victor seberat 10 kg naik ke kabin. Masalahnya, Aeroflot hanya benarkan haiwan peliharaan di bawah 8 kg je naik ke kabin. Jadi macam mana dia lepas security dengan kucing overweight dia tu? Inilah plot paling genius. Mikhail buat misi penyamaran ala-ala filem spy dengan menggunakan kucing kembar palsu. Dengan menaiki penerbangan Aeroflot semasa nak balik Moskow dari Riga, iaitu ibu kota Latvia, tak ada seorang pun staf dari penerbangan Aeroflot yang perasan berat Victor. Tapi bila nak sambung penerbangan ke Moskow, barulah Victor kantoi overweight dan diarahkan masuk ke kargo. Sebagai seorang cat dad sejati, Mikhail tak sanggup tinggalkan Victor macam tu. Apa dia buat? Dia buka Facebook cari orang Moskow yang ada kucing seiras Victor tapi berat bawah 8 kg. Nasib dia baik, dia jumpa seekor kucing bernama Phoebe yang jadi stunt double Victor. Keesokan harinya, Mikhail tempah tiket business class guna mata ganjaran Aeroflot dan rancang misi penyamaran. Di lapangan terbang Sheremetyevo, Mikhail bawa Phoebe untuk sesi timbang berat. Lepas je dah timbang, dia tukar balik Phoebe dengan Victor sebelum naik flight. Dan ya, kucing tu lepas untuk masuk ke kabin. Akhirnya Mikhail dan Victor duduk selesa di business class sambil Mikhail menikmati champagne dan Victor tenang memandang keluar tingkap. Tapi malangnya, cerita ni tersebar dekat media sosial Facebook, iaitu gambar Victor tengah relax atas riba Mikhail dalam kabin business class buat Aeroflot naik angin. Akhirnya, Mikhail diharamkan terus dari terbang bersama Aeroflot dan hilang semua mata ganjarannya. Kargo paling ganjil. Dari kucing kecil ke kucing besar, dari kapal terbang ke perjalanan darat. Kalau seludup haiwan peliharaan naik flight dah dianggap salah, bayangkan betapa lagi teruknya seludup anak singa dan ratusan burung eksotik merentas sempadan. Pada 26 April 2021, pihak berkuasa Lubnan berjaya menggagalkan cubaan penyeludupan yang menuju ke sempadan Syria. Apa yang mereka jumpa ialah 2 ekor anak singa, seekor helang kepala putih, 350 ekor burung goldfinch dan lebih 1,350 ekor burung eksotik lain. Semuanya disumbat dalam sangkar kayu dan kotak kardbord. Untuk pengetahuan korang, penyeludupan hidupan liar ni bernilai antara 34 hingga 44 bilion ringgit setiap tahun. Banyak kan? Dalam kes Lubnan ni, haiwan-haiwan tersebut dipercayai ditangkap oleh pemburu haram yang diupah oleh penyeludup menggunakan perangkap atau jerat. Yang paling sadis, semua haiwan tu dikurung tanpa makanan dan air sepanjang perjalanan sempadan. Nasib baik operasi penyeludupan ni berjaya digagalkan. 2 anak singa tersebut terus dirawat. Beberapa burung dilepaskan semula ke habitat asal. Tapi malangnya, helang kepala putih itu tak dapat diselamatkan sebab keadaannya terlalu lemah. Pemandu lori ditangkap serta-merta dan kerajaan Lubnan janji nak buru dalang di sebalik operasi haram ni. Tapi sampai sekarang, penjenayah sebenar masih bebas. Taktik tersembunyi dalam bakul karton. Bila cakap pasal seluduk barang, confirm kita tahu benda tu salah, kan? Jadi mestilah penyeludup cuba buat slow profile yang boleh. Kejadian ni berlaku di jeti Kuala Jambu di negara kita.
Seorang pegawai rondaan bernama Azhari Nusi ternampak sebuah bot merentas sungai sekitar jam 7.15 pagi. Bila bot tu tiba di jeti, Azhari panggil rakan setugas untuk memerhati. Depan mata mereka, seorang lelaki memunggah beberapa bakul dari bot dan meletakkannya di tebing sungai. Yang peliknya, bakul tu bercorak kartun comel dengan kain menutup di atasnya. Apa agaknya yang dia cuba sorokkan? Naluri Azhari ternyata betul. Sebaik saja pegawai mendekati lelaki tersebut, bot yang tadi memunggah barang terus pecut laju meninggalkan jeti. Bila diperiksa, mereka menemui 167 ekor burung baji dan 12 ekor zebra finch. Semua kira-kira RM7,000. Baji ni sejenis burung kakak tua kecil yang popular sebagai haiwan peliharaan. Penduduk tempatan terkejut besar dengan penemuan ni. Katanya inilah kali pertama perkara sebegini berlaku di kawasan tersebut. Tapi mungkin ni cuma kali pertama ditangkap. Apa dalam beg pakaian tu? Buaya adalah haiwan yang ganas dan menakutkan. Kalau boleh, janganlah terserempak dengan buaya. Tapi satu perkara yang ramai tak tahu, yang mungkin buaya tu sendiri pun tak tahu, ialah manusia juga boleh membahayakan buaya. Kisah ni berlaku dekat lapangan terbang di Kanada. Seorang lelaki bernama Adeleke Abu Bakar Ali Ibironke hampir berjaya naik penerbangan untuk balik ke rumah sampai pegawai kastam buka beg dia. Semua orang mesti fikir ada buaya hidup nak terkam pegawai kan? Salah. Yang diorang jumpa sebenarnya lagi mengejutkan, iaitu 6 paun daging misteri tersusun kemas dalam beg tu. Pegawai kastam pun pelik, terus hantar sampel daging tu untuk ujian DNA. Keputusannya, ia adalah daging buaya kerdil Afrika yang disenaraikan dalam Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Terancam CITES sebagai haiwan terancam. Buaya kerdil ni boleh mencapai berat hingga 32 kilogram dan hidup selama 50 hingga 100 tahun. Persoalannya, kenapa daging buaya ini begitu berharga? Kebanyakan pemburu memburu buaya hanya sekadar hobi atau mendapatkan kulitnya. Tetapi dagingnya dipercayai dapat merawat batuk, asma, arthritis, anemia dan juga diabetes. Apabila kisah ini dimuat naik di Reddit, ramai yang tampil memberikan pandangan mereka. Seorang pengguna mendakwa pernah mencuba daging buaya. Katanya, daging buaya sangat berlemak dan rasanya seperti ayam, tapi lebih teruk. Seorang lagi menulis, lebih baik aku makan daging lembu dalam burger aku. Akibat perbuatannya, Adeleke didenda sebanyak RM33,000 atas kesalahan merosakkan ekosistem. Semoga ini menjadi pengajaran kepada sesiapa yang merancang untuk melakukan penyeludupan. Menyeludup demi wang? Seriuslah. Kalau ada tempat yang terkenal dengan aktiviti penyeludupan, penjara mesti ada dalam senarai teratas. Di tempat macam ni, selundup barang haram dah jadi perkara biasa. Tapi korang pernah terfikir tak macam mana mereka buat? Di penjara Rimutaka, New Zealand pada tahun 2020, terbongkar kisah seorang warden bernama Bob. Bukan nama sebenar. Masa tu, Bob tengah sesak duit dan dia fikir, kenapa tak tolong orang yang benar-benar memerlukan? Orang itu tak lain tak bukan ialah banduannya sendiri. Bob pertama kali jumpa pelanggan dia, seorang banduan di stesen perhentian utara Wellington. Sebagai bayaran pertama, dia dapat RM5,000. Keesokan harinya, Bob seludup masuk 50 gram tembakau, kertas rokok dan pemeti api. Kemudian serah barang tu dekat banduan melalui pintu sel. Tak cukup sekali, Bob jumpa lagi dengan banduan yang sama. Kali ni dia terima bayaran RM5,000 lagi. Siap dengan makanan dalam bekas aiskrim. Nak hantar barang? Mudah je. Bob tinggalkan bekas tu di satu sudut penjara. Tempat banduan lain boleh kutip dan serahkan kepada pelanggan tetap dia. Tak sampai 2 hari lepas tu, Bob cuba nasib sekali lagi dengan 50 gram tembakau. Tapi malangnya, dia kantoi. Akibatnya, dia dibawa ke mahkamah dan mengaku mendapat keuntungan haram sebanyak RM13,000. Hasilnya, dipenjara selama 18 bulan. Adoi, Bob. KFC penuh satu kereta. Masa lockdown COVID-19, semua orang terpaksa hadap peraturan ketat termasuk larangan buka restoran dan tak boleh beli makanan bungkus di beberapa tempat macam di Auckland, New Zealand. Tapi, bila craving ayam goreng melanda, orang sanggup buat apa aja, termasuk seludup KFC secara haram. Kisah ni berlaku bila polis perasan sebuah kereta mencurigakan lalu di jalan berbatu. Bila nampak polis, pemandu tu terus buat U-turn dan tekan minyak macam nak lari dari sesuatu.
Dah laju-laju lari, akhirnya kena tahan juga. Bila polis periksa, mereka terjumpa cash berlonggok hampir RM400,000 dan beberapa barang lain. Tapi yang paling mengejutkan dalam kereta tu penuh dengan 3 baket KFC, 4 beg besar penuh makanan, 10 bekas coleslaw dan bermacam-macam makanan lain. Serius lah, ini nak makan ke atau nak jual pasar gelap ayam goreng? Polis tak tanya pun diorang tu lari sebab apa. Tapi dengan duit cash RM400,000 dan makanan 1 kereta penuh, macam ada yang tak kena kan? Adakah mereka baru je lepas merompak bank? Jumpa benda pelik. Apa ni? Tangkap penyeludup barang haram ni bukannya senang sebab ada je akal licik diorang untuk selamatkan diri sampailah kantoi. Contohnya, kejadian pada tahun 2022 ni. Ada 6 orang cuba seludup gunting kuku haiwan dan ular derik dari China pula tu. Kalau setakat gunting kuku haiwan dan ular derik je, tak ada masalah sangat. Tapi masa pemeriksaan, polis terjumpa sesuatu yang lebih pelik. Organ itik dan angsa secara haram. Usus-usus haiwan tu disorok bawah bungkusan ular derik. Tak cukup dengan tu, ada juga produk darah itik yang tak ada kelulusan dari mana-mana pihak berkuasa China. Termasuk buah hawthorn yang memang dilarang dari segi pertanian. Kenapa benda-benda ni semua tak boleh diseludup? Sebab selain melanggar undang-undang, ada isu moral di sini. Terutamanya bila organ-organ haiwan yang diperdagangkan tu berasal dari spesies terancam. Akhirnya, Ming Huang Chen, 40 tahun, yang lebih dikenali sebagai Joe Chen, dituduh mengimport dan menjual barangan terlarang. Yang paling mengejutkan, pada Ogos 2022 saja, lebih 1,966 kotak usus itik dan angsa berjaya diseludup dari China ke pelabuhan Long Beach, disamarkan sebagai gunting kuku haiwan. Bayangkan berapa banyak haiwan yang terkorban untuk operasi gila ni. Aduh, seram. Penyeludup gas rumah hijau pertama. Dengar cerita penyeludupan benda haram atau haiwan eksotik mungkin biasa. Tapi pernah dengar ada orang seludup gas rumah hijau masuk negara? Tapi benda ni betul-betul berlaku. Kisahnya pasal Michael Hart, lelaki berumur 58 tahun yang didakwa seludup gas rumah hijau dari Mexico ke Amerika Syarikat. Macam mana dia buat? Dia pergi ke Mexico, isi gas hydrofluorocarbon ke dalam silinder khas dan bawa masuk ke Amerika Syarikat. Gas hydrofluorocarbon ni biasanya digunakan dalam peti sejuk, penghawa dingin, penebat bangunan dan sistem pemadam api, benda yang kita guna hari-hari. Tapi Michael tak jual dengan cara biasa. Dia jual dekat marketplace online macam Facebook dan OfferUp, siap buat untung besar lagi. Nampak macam bisnes masyuk kan? Tapi dia tak sedar ke yang dia tengah buat jenayah besar? Atau pura-pura tak tahu? Dari pertengahan hingga hujung tahun 2022, Michael dah jual berpuluh-puluh silinder gas ni. Siap ada bukti chat yang tunjuk dia seludup 15 ke 20 silinder setiap minggu. Dahsyat betul. Walaupun gas hydrofluorocarbon tak bahaya kalau terhidu, ia adalah salah satu penyebab utama pemanasan global. Dalam kes ni, Michael didakwa berkonspirasi, mengimport barang terkawal secara haram dan menjual barangan import haram. Hukuman maksimum penjara 20 tahun dan didenda sehingga RM1 juta dan harta pun kena rampas. Serius betul kes ni, bukan main-main. Burger kura-kura. Betapa kreatifnya seseorang tu bila terdesak nak seludup sesuatu sampai sanggup sorok kura-kura dalam burger. Apa cerita ni? Jom dengar kisah Lee, lelaki yang ditahan di lapangan terbang antarabangsa Guangzhou Baiyun, China. Lee waktu tu nak naik penerbangan China Southern ke Beijing. Tapi pegawai keselamatan nampak sesuatu pelik pada masa scan beg dia. Ada benda yang macam menonjol dari bungkusan makanan. Bila Lee perasan pegawai mula syak, dia terus cakap, "Tak ada apa-apa dalam tu, cuma burger je." "Oh, ya ke bang?" Pegawai tersebut mengasingkan bagasi Lee dan memeriksanya sekali lagi. Muka Lee dah nampak macam nervous. Bila disoal lagi, akhirnya dia mengaku yang dia sebenarnya seludup seekor kura-kura peliharaan dia dibalut dalam pau dan kertas pembungkus KFC. Akhirnya, kura-kura tu dibebaskan dari penjara burger dan Lee diberitahu yang dia tak boleh bawa haiwan naik penerbangan. Sedihlah Lee terpaksa tinggalkan kawan baik dia dekat airport. Tapi korang tahu tak, ini bukan kes pertama orang cuba seludup haiwan naik kapal terbang.
Pada tahun 2008, seorang wanita cuba seludup monyet marmoset dari Thailand ke Amerika Syarikat dengan menyembunyikannya dalam baju dan pura-pura mengandung untuk elak disyaki. Malangnya, dia kantoi lepas dia bercakap kasar dengan seorang pekerja kedai pakaian. Lebih dahsyat lagi, pada tahun 2001, ada kes babun yang dibius dan diseludup dalam penerbangan dari Sana'a, Yaman ke Damsyik, Syria. Masalahnya, babun tu sedar dari bius dalam masa 90 minit lepas pesawat berlepas. Penumpang menjerit ketakutan, budak-budak menangis dan kru kabin sibuk cuba tangkap babun liar dalam pesawat. Akhirnya, babun tu dihantar balik ke Yaman. Dan kalau korang rasa tu dah cukup pelik, bayangkan seorang lelaki Australia yang cuba seludup 2 burung merpati hidup-hidup dalam seluar dia masa penerbangan dari Dubai ke Melbourne. Hai. Dalam kacang bukan sekadar protein. Bayangkan tengah kopek kacang, tiba-tiba jumpa duit dekat dalam. Mesti seronok kan? Tapi kalau benda ni betul-betul jadi, mungkin korang akan berakhir dalam lokap, bukannya jadi kaya. Kisah lelaki yang membawa kacang tanah, sebungkus biskut, daging kambing masak dan manisan halwa. Tapi bukan makanan biasa. Semua tu disumbat duit. Inilah yang berlaku kepada seorang lelaki bernama Murad Alam yang cuba guna makanan sebagai tempat sorok duit. Macam bank bergerak versi kacang. Melarikan diri ke Dubai dengan penerbangan Air India. Macam mana dia kantoi? Mula-mula, pegawai keselamatan perasan gelagat dia yang mencurigakan. Bila beg dia di-scan, makanan dalam tu nampak pelik sebab macam terlalu padat. Macam ada sesuatu yang mencurigakan. Bila disoal, Murad dengan selamba cakap dia cuma membawa makanan ringan macam coklat dan kuih manisan sebab dia sukakan benda manis. Tapi bila pegawai mula cek betul-betul, dalam kulit kacang tanah ada duit rial, dinar dan euro yang dilekatkan dengan gam. Tak cukup dengan tu, dalam biskut pun ada duit terselit, dibungkus elok macam biskut mahal. Lagi mengejutkan, Murad bukan kali pertama buat kerja ni. Dia dah berjaya seludup duit berkali-kali sebelum kantoi. Bila semua makanan bernilai tinggi tu dikira, jumlahnya mencecah RM20,000. Air kompresor emas. Macam mana nak seludup emas berjuta-juta melintasi lapangan terbang? Tanya je geng dari Hong Kong ni. Mereka ada idea gila dengan menggunakan air kompresor. Semasa mesin ni lalu pemeriksaan X-ray di Jepun, pegawai tu sangat terkejut sebab kompresor ni mungkin yang termahal pernah mereka tengok. Biasanya bahagian dalam kompresor dibuat daripada besi tuang atau aluminium. Tapi yang ni, emas padu, siap disalut cat perak bagi nampak sama dengan bahagian lain. Kalau kita pandang sekilas, memang takkan perasan bahagian yang ada emas ini. Kenapa sanggup buat macam ni? Semuanya sebab nak elak cukai import Jepun sebanyak 10%. Dengan emas bernilai 44 juta ringgit, cukainya saja mencecah 4.4 juta ringgit. Jadi dia cuba nasib, tapi tak berjaya. Akhirnya, bukan je kena bayar cukai, emas pun dirampas kerajaan Jepun. Nak mengelat sangat kan? Coklat paling mahal di dunia. Biasanya coklat Toak dah cukup mahal dengan harga lebih RM1,300 sepapan. Tapi cerita ni lagi dahsyat dari harga coklat Toak. Dua lelaki yang berumur 36 dan 37 ni dari Chikaballapur pergi ke lapangan terbang Bengaluru untuk naik penerbangan Indigo ke Dubai. Pihak berkuasa dah dengar kabar angin yang dua orang ni mungkin cuba seludup berlian. Jadi mereka pun buat pemeriksaan. Memang betul sangkaan mereka. Berlian tu disorok dalam bungkusan coklat dan dimasukkan ke dalam beg bagasi yang dah pun check-in. Kedua-dua mereka terus ditahan untuk siasatan. Rupa-rupanya kebanyakan berlian tu dari makmal, dibawa oleh peniaga dari Mumbai, kemudian cuba diseludup ke Dubai melalui Bengaluru. Bila dikira balik, nilai berlian tu hampir 4.4 juta ringgit. Lagi sikit je nak lepas. Kalau sorok dalam coklat dah cukup pelik. Bayangkan ada orang sorok berlian dalam perut. Di sebuah lapangan terbang di Afrika Selatan, seorang lelaki Lubnan ditahan selepas melalui imbasan menunjukkan dia telah menelan berlian yang bernilai hampir 10 juta ringgit. Tapi bila dah keluar ikut tandas, tak tahulah nilai dia tinggal berapa. Kes ditutup. Siapa sangka manusia boleh masuk dalam beg pakaian? Admin pun tak muat.
Tapi dengan macam-macam benda pelik yang diseludup, mungkin ini bukan perkara luar biasa. Di lapangan terbang antarabangsa Jorge Chavez di Lima, ibu kota Peru, seorang lelaki dilihat menyorong beg besar yang berat sambil membawa satu lagi beg sandang. Gelagat dia buat pihak berkuasa curiga, lalu mereka minta untuk periksa kedua-dua beg tu. Pada mulanya dia enggan, tapi akhirnya terpaksa aku. Bila beg besar tu dibuka, tiba-tiba keluar seorang lelaki lain dari dalam beg. Macam tak ada apa yang berlaku. Lelaki tu cuba mengejutkan badan dalam beg pakaian dan saat dia keluar dengan muka selamba, anjing pengesan terus menyala. Polis melaporkan lelaki dalam beg tu cuba melarikan diri ke Peru. Kedua-dua mereka ditahan serta-merta dan dibawa ke bahagian lain lapangan terbang untuk siasatan. Kisah lain yang tak kurang gila berlaku di Manipal, India. Seorang pelajar jurusan kejuruteraan kantoi cuba seludup teman wanitanya ke asrama di dalam beg pakaian. Seorang saksi yang nampak kejadian tu menceritakan bagaimana warden asrama mula curiga tengok dia seret beg besar. Bila ditanya, dia tergagap-gagap kata beg tu penuh barang yang dibeli online. Lagi dia cuba cover, lagi warden syak ada yang tak kena. Akhirnya warden paksa dia buka beg. Tiba-tiba keluar seorang gadis. Mereka yang berada di situ sangat terkejut dan tak percaya. Rupa-rupanya dia pelajar dari universiti yang sama dan seorang penari. Sebab itulah badannya cukup fleksibel untuk berlipat masuk ke dalam beg pakaian. Kayu berasap? Mari tengok cara paling bijak atau paling dungu untuk seludup rokok cukai tinggi. Bayangkan kalau admin ketuk kayu balak, bunyinya pelik tak? Kalau pelik, mungkin ada benda mencurigakan dalam tu. Jadi apa yang berlaku ni? Tengok betul-betul. Tu rokok ke? Ada sekitar 30 hingga 50 batang balak yang dihantar. Tapi bukan semua ada rokok dalamnya. Bila diperiksa, tak sangka. Cara ni nampak macam helah paling genius nak elak cukai. Tapi akhirnya, jadi kantoi macam tu aja. Kenapa? Sebab balak yang berongga untuk sumbat rokok tu jadi jauh lebih ringan berbanding kayu solid biasa. Berat tak sepadan langsung. Itulah punca utama operasi ni gagal total. Memang pandai sangatlah kan? Kereta penuh misteri. Banyak kes di mana orang guna kereta untuk seludup barang haram macam dadah dan senjata perang. Salah satu kes yang gempak ialah bila sekumpulan orang cuba kreatif sikit, mereka sorok senjata dalam timbunan lobak merah. Ya, betul. Barang seludup tu diangkut dari Mexico ke sempadan Amerika dengan nilai mencecah 2.2 juta ringgit. Tapi tunggu dulu, itu bukan satu-satunya kes penyeludupan di kawasan sempadan dua negara ni. Ada satu lagi kejadian di mana anggaran hampir 1.2 juta ringgit dirampas dari sebuah lori yang sedang melintasi jambatan antarabangsa Matamoros. Duit tu dijumpai masa pemeriksaan rutin. Pemandu lori GMC 2016 tu ialah lelaki Mexico berusia 46 tahun berasal dari Brownsville, Texas. Sebenarnya, bawa wang tunai lebih dari RM44,000 bukanlah jenayah. Tapi, kalau korang sorok atau tak lapor jumlah tu pada pegawai imigresen masa keluar atau masuk Amerika, memang cari pasal lah ceritanya. Sebab itu memang salah di sisi undang-undang. Ini cuma sebahagian dari kisah penyeludupan yang kantoi. Kalau korang tahu kes lain yang pelik-pelik, komen je dekat bawah. Jika anda suka video Topsip, anda boleh komen, like dan follow. Dan jangan lupa saksikan video-video baru daripada Topsip.